Hadis 402 lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bab tasyahudi fi salah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah qala kunna naqulu fi salah khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu ala Allah assalamu ala fulan faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin inna Allah wassalam fa idza qa'ada ahadukum fi salah falyaqul at-tahiyatu lillah was-salatu wat-thayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin fa idza qalaha asabat kull 'abdin lillahi salih fis sama'i wal ard asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Ini adalah satu lafaz doa, lafaz tasyahud ataupun at-tahiyat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat dia yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kita telah bicara bahawa ni makna as-salawat, kemudian at-tayyibat, makna ucapan baik. Ucapan baik ni maksudnya segala pujian. Jadi at-tahiyat itu penghormatan, pengagungan dan sebagainya itu diberikan kepada Allah Ta'ala, kerajaan, pemerintahan. As-salawat itu maknanya ketaatan, ibadat, doa, semaya dibuat kerana Allah. Kemudian at-tayyibat, ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini makna pujian yang layak dengan Allah SWT dengan sifat-sifat dia. Kemudian assalamu alayka, makna ini ayat barulah. Ayat baru, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maknanya ucapan salam kepada Nabi SAW. Samalah juga ucapan salam yang ada begitu banyak dalam suratul Safat. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin. Sehinggalah di hujung ayat tu, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ucapan salam ni maknanya ucapan penghormatan, doa kepada Nabi SAW itu kira-kiranya disampaikan kepada Nabi. Di sini tidaklah berarti Nabi ada depan tu sehingga kita beri salam pada dia. Sebab salam ni macam kita kirim lah. Orang tu jauh daripada kita kata kirim salam kepada dia tu. Assalamualaikum. Kita kirim. Jadi dia pun pindah buat pergi salam. Ini doa. Samalah juga doa kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal qabri. Ini pun dengan mana doa penghormatan yang mana mereka tu mendapat faedah juga. Kemudian salam dan disertakan dengan dua lagi, itu rahmat dan berkat. Rahmat dan berkat Allah Ta'ala. Itu lebih sempurna. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Pada ke atas diri kita juga doa kebaikan. Jadi mula-mula doa untuk Nabi, salam kepada Nabi, kemudian salam untuk Rasul, untuk kita, kemudian hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Dan ini jugalah kalau seseorang tu masuk satu tempat dah, fasallimu ala anfusikum wa idza dakhaltum buyutan ghayra maskunatin fiha mata'an lakum la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairun lakum. Ni ayat kemudian lagi ni. Wa idza wa laysa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Maknanya kita masuk di situ tak ada orang, kita beri salam. Kalau rumah ada tuan, assalamualaikum. Rumah tak ada tuan ni, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita beri salam untuk diri kita, kemudian sekalian hamba Allah Ta'ala lain lah, mana jin ke malaikat ke, doa juga. Dan kata Nabi lagi, bila hamba itu, bila mukmin itu mengucapkannya, maka ucapan salam tadi menepati mengenai kepada setiap hamba Allah yang soleh. Jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh ni, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita, itu malaikat lah. Malaikat. Dan juga kepada orang lain, walaupun dia tidak ada di situ, kalian makhluk. Kemudian diikuti dengan tasyahud. Tasyahud ni seperti mana
Tasyahud dalam azan dan tasyahud masuk Islam. Ada syahadah seperti ini ni sebagai setidak-tidaknya sebagai tajdidul iman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mengikut Hafiz Ibnu Hajar, semua torik-torik daripada Ibnu Mas'ud ni tidak ada perbezaan dalam menyebut anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada belaka. Ada belaka. Berbeza dengan riwayat lain, walaupun setengah tu disebutkan oleh sahabat asyhadu anna Muhammadan abduhu disebutkan oleh sebahagian perawi daripada sahabat, sebahagian ada yang tidak sebut. Jadi lepas pada tu summa yatakhayyaru, kemudian bolehlah dia memilih mana-mana masalah, mana doa yang dia nak. Yang ni seseorang itu boleh berdoa dalam sembahyang dengan doa yang dia kedaki, sama ada urusan dunia ataupun akhirat, boleh berlaku. Doa Nabi tunjuk tu sebenarnya dia adalah jawami'ud doa. Jadi kalau kita minta, kadang-kadang orang minta dalil terperinci, doa yang terperinci, ya Allah, aku nak gini. Dah, bini hak lawa putih, tinggi, kaya, gini. Tu detail tu takalluf lah. Jadi lebih baik minta dengan jawami'ul kalim, mana doa yang lengkap. Macam Nabi minta lindung tu, orang minta lindung, minta keampunan. Itu kita tidak boleh kata sebagai mukhassis kepada hadis ni. Sebab itu kita kira sebagai contoh. Mana antara benda, walaupun Nabi kata bolehlah dia pilih mana-mana doa dia nak. Jadi masya'ah tu, dia nak benar sabar lah. Kemudian Nabi sendiri tunjuk, itu dikira sebagai contoh, bukan kata hak lagu ni. Doa-doa ni mengikut hak kita berhajat. Kalau kita orang yang ada ilmu, minta tambah ilmu. Kalau kita ni orang jahil, minta diberi taufik supaya dapat belajar. Masing-masing tu bergantung kepada doa tu mengikut keperluan seseorang. Jadi hak Nabi tunjuk tu sebagai contoh lah, kita tak sebagai contoh, bukan sebagai mengkhususkan. Sehingga tak boleh hak lain, tidak. Perkara urusan dunia ni, urusan hak dunia yang membawa kepada akhirat jugalah. Tetapi dalam kitab Durrul Mukhtar ni, Al-Haskafi lah, dia kata berdoa dengan doa-doa yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan apa yang menyerupai kata-kata manusia. Dia qaid lagu tu. Jadi kadang-kadang fuqaha ni dia buat lagu tu mungkin ada timbul macam-macam. Orang tu doa gini, maka dia pun ketak lah. Maka dia pakai kaedah al-amru iza tasa'a dhaqa wa iza dhaqa ittasa'a. Jadi bila kadang-kadang benda tu jadi luah, orang pun gini. Jadi dia sepit. Bila nampak sepit kat, dia peluah balik. Kalau kampung ni dia doa Allahumma hasibni sama yaksir Rabbana atina fid dunya hasanah, benda tu termasuk dalam Bima sya'a. Hak dia nak. Jadi tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang kita perhatilah. Imam baca panjang doa ni. Tapi makmum duduk dia. Baru rugilah. Lepas tu imam baca panjang pun doa ni panjang menasabah lah. Ni habis doa jadi 10 rakaat pula ni. Nayalah kau Itu kemudian dia ada perbahasan di sini berkenaan doa ni, doa dalam sembahyang fi duburi kulli solah. Jadi fi duburi kulli solah ni maknanya selesai sembahyang, yakni selesai daripada tasyahud sebelum memberi salam. Itu dikira dubur juga, hujung sembahyang. Ataupun lepas salam. Jadi benda tu luahlah, boleh. Dia ada perbahasan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kata doa sebelum salam. Cuma nanti ingat dia penekanan dari segi harus ataupun tidak, ataupun dari segi afdaliyah. Tapi kalau kata mesti sebelum salam, jadi kadang-kadang tak panjanglah doa. Jadi kalau kata lepas salam doa, mungkin orang tu boleh doa dengan panjang. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas. Ada tambahan daripada kata-kata Ibnu Mas'ud ni. Dalam riwayat keberapa ni? Sebelum akhir tu. Sebelum akhir daripada riwayat Ibnu Mas'ud. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahuda kaffi baina kaffaihi. Maknanya tangan aku ni di antara tangan aku di antara dua tangannya itu mana dekat. Kama yu'allimuni as-surata minal Quran, seperti mana baginda mengajarkan aku satu surah daripada Al-Quran. Jadi bila kata ajar surah Al-Quran ni, maknanya dia tidak boleh belajar makna lah, dia kena belajar lafaz. Dia tak ada Quran riwayat bil makna. Tapi AI boleh buat ayat Quran bil makna.
Tubik dia buat. Dia ambil kalimah ni kata Quran belaka. Tapi mari susunan dia. Dia pergi hantar khabar ni. AI pergi hantar khabar. Sebab kita guna kan. Kita tak bahasa Melayu, tak bahasa Inggeris, tak bahasa Inggeris. Tak. Oh dia waktu tu terjemah ke Arab. Dia waktu tubik. Dia waktu tubik ayat Quran. Dia kata kalau firman Allah. Lepas tu kita tengok betul dah kalimah ni dah, tapi bukan tarkib lain. Susunan lain. Tapi kalimah sama. Jadi yu'allimuna suratan minal Quran, mana tepat, mana Nabi memastikan lafaz tasyahud yang diterima ni tepat sebagaimana yang diwahyukan. Maknanya Ibnu Mas'ud talaqi tasyahud daripada Nabi ni dengan tepat. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas lagu tu juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahuda kama yu'allimuna suratan minal Quran. Lepas tu mana ni lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud seperti Quran, ni seperti Ibn Abbas pun seperti Quran juga. Jadi wajah syabah itu bukan lafaz tu, cara talaqi, cara pengajaran dan cara penerimaan tu macam ngajar Quran. Maknanya Nabi di sini mempelbagaikan lafaz tasyahud untuk sahabat. Jadi bila Nabi ajar, sahabat ambil daripada Nabi, seolah-olah macam belajar Quran juga. Jadi lafaz Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ni at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Inilah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, lafaz ni. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Dan seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak ada abduh. Tidak ada abduh. Jadi wajah ini tidak ditarjih oleh mazhab Hanafi, antaranya kerana inilah. Kerana tidak ada abduh. Kemudian tasyahud Ibnu Mas'ud itu tidak ada ikhtilaf di kalangan anak-anak murid Ibnu Mas'ud dalam meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Semua sepakat. Cuma mazhab Syafi'i memilih tasyahud ini kerana lafaz ni banyak kalimah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak ada mubarakah. Ada tambah berkat ke. Jadi dia kata kalau mana lebih lafaz, itulah lebih pahala, lebih tu je. Cuma ada juga disebutkan oleh ulama, boleh ke tidak nalta at-tahiyatul mubarakat, at-tahiyatul tambah ni, at-tahiyat Ibnu Mas'ud. Tarkib sendiri. Ada kata tak boleh. Tak boleh. Penggiliran lah, buat giliran. Jangan gaul. Dan wajah tarjih juga bagi mazhab Syafi'i ini dengan sokongan daripada sesuai dengan ayat Al-Quran, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Dalam surah An-Nur ayat 61. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Dia ambil kesesuaian dengan itulah. Mazhab Malik dia ambil tasyahud Sayyidina Umar. Ada az-zakiyah, at-tahiyatul at-tahiyatulillah wa zakiyatulillah. Ya lillah dah. Jadi mazhab Malik pula dia pilih Sayyidina Umar ni sebab pengulangan lillah tu. At-tahiyatulillah, az-zakiyatulillah, at-thayyibatulillah. Jadi pengulangan lillah tu banyak sebab tu jadi pilihan dia. Jadi kalau kita tengok tarkib ni lain-lain ni Ibnu Mas'ud ni at-tahiyatulillah selalu. Kemudian barulah ataf riwayat Ibnu Abbas ni lillah tu ujung sekali. Kemudian riwayat 404. Riwayat daripada Hittan bin Abdullah Ar-Raqashi qala sallaitu ma'a Abi Musa Al-Asy'ari salatan. Pernah kita semaya dengan Abu Musa Al-Asy'ari ni satu semaya. Bila mana ketika duduk ni qala tiba-tiba seorang lelaki yang ada semaya ni bercakap, ukiratis salatu bil birri waz zakah. Maknanya apakah diletakkan secara beriringan semaya ni dengan bid dan zakah. Sebab dalam riwayat Sayyidina Umar tu az-zakiyah, at-thayyibat tu gapo semua tu maknahu qurinat bihima wa ukirat ma'ahuma, disertakan, diakui ada bersama dengannya. Mana semaya dengan kebajikan ni, at-thayyibat apa semua tu. Jadi bila orang ni kecek ni faramal qaumu, diamlah kau. La'allaka ya Hittan, boleh jadi engkau ni wahai Hittan, kata Abu Musa Asy'ari bila selesai semaya ni dah. Kata siapa dia kata tadi pakak dia belaka, kemudian dia ulang lagi
Siapa dia orang kata ni? Kemudian Abu Musa kata, boleh jadi engkau ni tuan kata. Dia pun kata, ma qultuha. Aku tak kata. Tapi ada seorang tu kata, walaqad rahibtu an tab'aka'ani biha. Aku bimbang engkau ni akan mencerca aku, mencela aku. Tiba-tiba orang yang kata tu kata, aku kata, walam urid biha ilal khair. Niat boleh. Benda boleh. Apa salahnya? Kata dia. Aku tidak maksudkan dengan kata-kata ni melainkan baik. Maka Abu Musa berkata, ama ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum. Kamu tidak tahu ke? Mu tak ngaji ke? Nak kata gapo dalam semaya ni? Ada benda boleh kata, ada benda tak boleh kata. Maknanya pada waktu ni, mungkin dia tidak tahu semaya ni kena diam. Jadi dia kecek lagi. Sebab dulu boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah berkhutbah kepada kami dan menjelaskan kepada kami sunnah kami dan mengajarkan kepada kami sembahyang kami. Orang kata kaedah Nabi tak larang, selagi Nabi tak larang kita boleh buat. Tak kena dengan ruh kefahaman sahabat ni. Gapa-gapa ni mu tak tahu ke? Mu belajar ke tidak? Belajar ke tidak? Nabi telah mengajarkan kepada kita semaya ni. Maknanya hak kita buat ni mengikut apa yang diajar oleh Nabi. Dan hak kita tak buat tu maknanya hak tu tidak diajar oleh Nabi lah. Maknanya kena berpada dengan apa yang diajar oleh Nabi. Walan urid biha ilal khair. Baca derah tu. Abu Hurairah marah. Alasan nak atas niat baik ni ada sama. Tapi sebab itulah niat yang baik kena disertakan dengan cara yang betul. Jadi Nabi telah menjelaskan kepada kita sunnah kita dan mengajarkan sembahyang kita. Mana lengkap lah. Tidak boleh nak tambah. Lepas tu Nabi ajar semaya saja ke? Puasa, zakat, haji, lain-lain begitulah. Dalam ibadat kita kata ibadat yang khusus ni. Adapun benda dunia ni terpulang lah. Idza sallaitum faqimu sufufakum. Bila kamu nak semaya, maka luruskanlah saf-saf kamu. Perbetulkanlah, tegakkan barisan. Luruskan. Summal yaummakum ahadukum. Kena seorang jadi imam. Kena seorang jadi imam. Wa idza kabbara fakabbiru. Bila dia bertakbir barulah kamu bertakbir. Bila dia kata ghairil maghdubi alaihim maka ucapkanlah amin. Yujibkumullah. Allah pasti akan memperkenankan doa kamu. Jadi doa itulah doa hidayah, kekal di atas hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian bila mana dia bertakbir dan rokok, maka bertakbir juga kamu dan rokok. Dan imam itu dia rokok sebelum kamu dan dia mengangkat sebelum kamu juga. Maknanya kamu jangan rokok sebelum imam dan jangan pula kamu angkat kepala sebelum daripada imam. Kena tunggu imam. Fatilka bitilka. Fatilka bitilka ni kita nak kata apa? Fatilka bitilka. Waktu tu imam tu rukuk, dia rukuk baru kamu rukuk. Bila dia tegak rukuk, dia lurus rukuk tu kita pun baru rukuk. Ai al-lahzah allati sabaqakum imam biha fi taqaddumi ila rukuk dan baru lakum bi ta'khirikum fi rukuk ba'da raf'i lahzah. Mana dahlah waktu imam itu mendahului kamu. Maknanya bila dia dulu rokok, patut dahlah kamu rokok dengan dia. Bila dia bangun, dahlah kamu bangun selepas daripada dia. Jadi lewat tu memang lewat lah. Lewat lahzah. Maknanya tidak boleh berlomba. Jangan berlomba. Fatilkal lahzah bitkal lahzah. Katalah ada. Imam rokok, dia baca tasbih 3 kali. Bila dia kata Allahu Akbar, dia rokok, kita pun rokok. Jadi bila kita bangun, mana lewat sikit daripada imam tu bangun. Mana dengan qadar bacaan imam tu jugalah. Jangan kita kata baca 15 tasbih. Tinggallah banyaklah. Hendaknya qadar rukuk kamu tu seperti qadar rukuk dia. Bila dia kata sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Yasma'ullahu lakum. Allah Taala mendengar untuk kamu. Jadi hadis ni menjadi dalil kepada mazhab Hanafi ni, dia panggil tauzik. Bagi. Imam kata sami Allahu liman hamidah, makmum kata Rabbana walakal hamd. Tak perlu kata sami Allah liman hamidah juga. Kerana Allah Ta'ala telah berkata atas lidah Nabi-Nya
Maknanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi supaya Nabi kata. Maka Nabi katalah. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu dengan perintah Allah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi Sami Allah liman hamidah ni kalau kita kata jumlah khabariyah kan? Allah Ta'ala dengar lah orang puji dia. Lepas tu kalau kita kata jumlah insya'iyah, pujilah Allah. Pujilah Allah kerana Allah mendengar orang puji dia. Jadi kita kata Alhamdulillah tu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd tu, wahai Tuhan kami, kepada engkau lah kepujian. Sebab apa kita kata lagu tu? Kerana ucapan Sami Allah liman hamidah itu adalah amar, perintah. Jumlah insya'iyah. Jadi seolah-olah bila imam bangun, dia kata Sami Allah liman hamidah, seolah dia kata qulu qulu alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Allah Ta'ala kata atas lidah nabinya itu, maknanya perintah lah. Perintah supaya puji Allah. Perintah supaya puji Allah. Allahumma rabbana lakal hamd. Dia sirah dia banyak. Allahumma rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Kemudian bila mana imam itu bertakbir dan sujud, maka takbirlah kamu dan sujud. Jadi riwayat ni jelas kata tak perlu kita ucap Sami Allah liman hamidah. Kita sebagai makmum tu tak perlu kata. Seperti tadilah, kerana itu adalah dibaca oleh imam itu sebenarnya jumlah insya'iyah, jumlah perintah. Sebab di sini kita baca tadi, iza kabbara warka'a fakabbiru. Bertakbirlah kamu. Dah, fakabbiru dah. Bila siapa Sami Allah liman hamidah ni tak ada. Kena kata faqulu alhamdulillah lalu. Bila mana imam itu bertakbir dan sujud, maka bertakbirlah dan sujud. Cuma di sini imam takbir dan dia sujud. Dan kamu pun bertakbir dan sujud. Maknanya kena imam tu sujud dululah. Ini menguatkan lagi fatilka bitilka, maknanya tidak boleh berlomba dengan imam. Kerana imam itu fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum. Kerana imam itu sujud sebelum kamu dan dia mengangkat sebelum kamu. Ini perkara penting. Maknanya tidak boleh mendahului imam. Maka Nabi berkata fatilka bitilka, supaya tadi jugalah. Apabila berada pada duduk, mana duduk sebelum memberi salam. Falyakun min awali qawli ahadikum, hendaklah ucapan pertama seseorang itu, yakni bila dia duduk, at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Min awali, antara perkara pertama. Bukan hendaklah sebahagian perkara pertama. Awal nisbi pagi ni, awal pada duduk. Awal pada hakikat tu takbir. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin. Min awwali yaumin. Dia bukan tabi'in ni. Cuma dalam syarah ni kata ini adalah hujah kepada makruh berdoa sebelum tasyahud. Maknanya hak pertama kena tasyahud dulu. Sebab itu hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala. Kemudian lain itu seperti kita sebut tadi lah. Kemudian riwayat satu lagi ni, riwayat mutaba'ah ni. Riwayat mutaba'ah dan syawahid ni daripada Sa'id bin Abi Arubah. Fa iza qara'a fa'ansitu an Qatadah min az-ziyadah. Riwayat daripada Sulaiman daripada Qatadah dengan ada tambahan. Fa iza qara'a fa'ansitu, bila imam membaca maka hendaklah kamu diam. Jadi dalam hadis kita baca tadi ada Abu Musa ni dah. Iza sallaitu faqimu sufufakum, benda-benda ni tak ada ni. Fa iza kabbara fakabbiru, tidak kata ada. Fa iza qara'a fa'ansitu, tak ada. Ada tulis ni. Ziyadah ini dhaif. Kebanyakan hufaz mengatakan bahawa ini waham daripada perawi dan tidak sahih. Ambil mana tahu ni? Dia hadis ni dah. Imam Muslim dia sebut ni kullu haula'i an Qatadah. Semua ni ambil daripada Qatadah. Ambil daripada Qatadah. Kemudian dalam isnad ini sama seperti itu, cuma dalam hadis Jarir daripada Sulaiman daripada Qatadah ada tambahan ni. Hadis Jarir daripada Sulaiman ada tambahan. Maknanya orang lain tak ada. Walaysa fi hadisi ahadin minhum fa inna Allah qala ala lisani nabiyyi, itu tak ada. Kecuali dari Abu Kamil sahaja daripada Abu Awanah. Ini tak silap hak kata dhaif ni. Fa iza qara'a fa'ansitu ni rasa Maulana Mubarak kena cek balik. Sebab kebanyakan hufaz kata ini waham, tidak sahih. Kemudian qala Abu Ishaq tu perawi sahih Muslim ni, sahabat Imam Muslim. Bukan ni perawi kitab, bukan perawi hadis Sahih Muslim dah, perawi kitab Muslim Abu Ishaq ni. Abu Ishaq kata Abu Bakar ibnu Ukhti
Abi Nadar berkata berhubung dengan hadis ni, Muslim kata. Muslim tanya dia, turidu ahfazha min Sulaiman? Kamu anggap dia tu lebih kuat lagi daripada Sulaiman? Ingat betul dah Imam Muslim ayat tu. Tak ada Qatadah. Tak ada lafaz, cuma ziyadah tu daripada Sulaiman, daripada Qatadah. Bila syara'ina, syara'ina dia kata, rawa ba'duhum haditha idha qara'a fa'asitu bima fahimahu min ma'na. Fa'idha qara'a al-imam al-Bukhari fa'asitu fa'amala. فقد ذكر ابن رجب في شرحه العلل تحت الباب الذي ذكرته، ولم يسمع الدكتور يكتب في تخريجه كبير شيء سوى تخريجه تخريجا فنيا حيث عزاه الى بعض المصادر. والحديث روي عن ابي موسى وابي هريره. اولا حديث ابي موسى كلهم عن قتاده عن ابي غلاء يونس بن جبير عن حطان الرقاشي قال ابو موسى خطبنا وعلم سنتنا فقال اذا كنتم الصلاه فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. فقتاده ومدار هذا الحديث وقد رواه عنه جماعة معمر بن راشد وعمر بن عامر وهشام الدستوائي وأبو عوان وسعيد بن أبي عروبة وهمام وأبان بن يزيد وعبيدة وسليمان بن طرخان، غير أن سليمان هذا وهو من ثقات البصريين تفرد بزيادة وإذا قرأ فأنصتوا. فاختلف العلماء في قبول هذه الزيادة وردها وإليك أقوالهم. قال البخاري وروى سليمان التيمي وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس عن عطاء عن موسى في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا. ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعا من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير، وروى هشام وسعيد وحمام وأبو عوان وأبان وعبيدة عن قتادة ولم يذكروا إذا قرأ فأنصتوا. مسلم وبعد روايته هذا الحديث وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة النزيلة وإذا قرأ فأنصتوا وليس في أحد منهم. أبو داود ذكر وقوله فأنصتوا ليس المحفوظ لم يجد به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. قال الدارقطني في السنن ورواه هشام الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوان وأبان وعلي بن أبي عمار كلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم وإذا قرأ فأنصتوا وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه. وقال في كتابه العلل دارقطني وسليمان التيمي من الثقات وقد زاد عليهم قوله وإذا قرأ فأنصتوا ولعله شبه عليه بكثرة من خالفه من الثقات كتب النسي له وإذا قرأ ولم يذكر هذا اللفظ غيره. Ya, ada dua hadis ni, hadis Abu Hurairah, ada Abu Musa. Jadi masalah hadis dia tak letak tu, hadis Abu Hurairah. Masalah wa idza dia apa dia? Masalah baca, imam baca kita diam ni dah. Dia hadis Abu Musa satu, ada Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah tu Imam Muslim tak letak sini. Tapi itu ada dalam riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Itu ilmu ju'ilal imam liutamma bihi wa idza kabara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Imam Muslim tak letak. Cuma Imam Muslim menyebut lafaz wa idza qara'a fa'ansitu tu tak ada dalam hadis Abu Musa. Tapi salah satu daripada Sulaiman daripada Qatadah tu dia letak. Hatu tu Imam Muslim nak isyarat bahawa ziyadah fa iza qara'a fa'ansitu itu tidak sahih dalam hadis Abu Musa. Tapi dalam hadis Abu Hurairah sahih. Dalam hadis Abu Hurairah tu sahih. Lepas tu orang tanya dia, apa tak letak hadis Abu Hurairah? Dia kata bukan syarat aku letak semua hadis sahih. Hadis Abu Hurairah itu ada menyebut wa iza qara'a fa'ansitu, tapi tak itu sahih, tapi letak dalam Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Di sisi Imam Muslim tak cukup syarat sahih dia. Walaupun sahih, tapi tak cukup syarat sahih dia. Ada sebab lah. Jadi isunya fa iza qara'a fa'ansitu tu tidak sahih dalam hadis Abu Musa. Kerana mukhalafatus thiqat. Sebab dia orang mari wujud tu
minaz ziyadah. Cek tu dia tak apa kena tu. Kemudian hak sahihnya hak ni kalau Abu Ishaq pergi selit celah ni perbahasan muzakarah Imam Muslim dengan Abu Bakar ibnu Ukhti Abi Nadar ni. Kalau Abu Ishaq ni bukan perawi hadis, tapi dia perawi kitab, perawi sahih Muslim, bukan dia perawi hadis. Hadis sahih tu dia nak letak. Mungkin tak menepati sahih dia ataupun cukup syarat tapi tak setebal kitab. Bubuh semua kat bertahan ngaji Bukhari kita. Dia perbahasan ni ada dah dalam Fathul Muhyin ni doktor. Muka surat 175. Kena balik situ mula. Kemudian babus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi. Bab cara selawat kepada Nabi selepas daripada tasyahud. Riwayat daripada Abu Mas'ud Al-Ansari katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami. Ketika itu kami duduk dalam majlis Sa'ab bin Ubadah. Sa'ab bin Ubadah ni di antara tokoh penting lah Ansar. Sa'ab bin Ubadah, Sa'ab bin Mu'az. Jadi Nabi mari. Maka Bashir bin Sa'ab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami supaya berselawat kepada engkau Rasulullah. Lalu macam mana kami nak berselawat kepada engkau? Nabi pun diam. Sehinggalah tamannaina annahu lam yas'alhu. Sehingga kita kata, bapanya tanya benda lagu ni. Sehingga Nabi ni tak boleh nak jawab. Takut-takut Nabi tak sejawab tu, termasuk dia bawa ayat la tas'alu an asya'. Kemudian Nabi pun bersabda, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali. Jadi keluarga Nabi Ibrahim ni Ishaq dan Ismail lah. Ismail dan Ishaq. Dua ni keturah tu tak ada. Itu akhir dia ada riwayat, ada 10-12 riwayat cara ni selawat Ali Ibrahim ni. Banyak riwayat. Semua sahih. Ada dikumpul tu. Sayyidina tak ada. Tasyid tak ada. Sebab Sayyid ni dia Nabi tak guna. Nabi guna kumu li sayyidikum ila sayyidikum. Inna ibni hadha sayyid. Inna ibni hadha sayyid. Dia tak guna sebab Nabi sahabat tak guna. Nabi pun tak guna. Jadi bagi ta'budi ni tak boleh nak reka-reka lah, tambah. Khutbah tak ada masalah, khutbah. Jangan dalam semaya. Tak tu semaya nama ni panjang. Kau bisa Sayyidina tu. Jadi selawat, sahabat tanya bagaimana. Kemudian kulu kata. Mana kena betul-betul lah. Sebab itulah daripada hadis ni jelas kata tidak boleh tambah Sayyidina dalam tahiyat ni. Sebab sahabat tanya dengan spesifik kaifa nusalli alaika. Lepas tu Nabi kata kulu kata. Jadi kena betul-betul mendapati lafaz ni lah. Dia Imam Muslim dia letak hadis ni. Ni maknanya mungkin pada ketika dia letak hadis ni dalam kitabus salah ni lepas daripada bab tasyahud ni, mungkin ketika dia faham ketika mana sahabat ni berdialog dengan Nabi ni itu berkenaan dengan selawat semaya. Sebab itulah dia letak sini walaupun tak sebut ni kulu fi salah ni tapi difahami oleh Imam Muslim ni muzakarah mereka tentang cara semaya, belajar semaya. Dan ada riwayat kata kita tahu nak ucap salam kepada engkau. Yani assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Cara wisalah pada engkau tu kita tahu. Maknanya dari semaya. Cuma bila tu ayat innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Timbul kemuskilan. Salam kepada Nabi kita tahu. Sebab ada dalam tahiyat. Dalam tahiyat. Waktu kita tahu. Maknanya dulu tasyahud tu mungkin ringkas. At-tahiyat. Kemudian tahiyat, tasyahud. Kemudian salam kepada Nabi. Kemudian sallu alaihi ni. Mari perintah baru pula supaya tambah selawat dalam semaya. Selepas daripada tasyahud. Jadi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana kira-kira dia faham ini letak dia dalam
sembahyang. Jadi daripada lafaz qulu inilah Imam Syafi'i mengatakan bahawa tasyahud dalam sembahyang itu bersama dengan selawat adalah fardu rukun. Cuma orang lain tidak kata rukun. Malik, Abu Hanifah tak kata. Cuma dia kata ni di luar sembahyang. Sebab dia kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ni tidak semestinya dalam sembahyang. Perintah umum. Tetapi boleh nak buat dalil wajib selawat kepada Nabi dalam sembahyang berdasarkan kepada hadis Ibnu Hibban dan Hakim dan Baihaqi, dan mereka mengatakan sahih. Begitu juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Daruqutni daripada hadis Abu Mas'ud dengan ada tambahan kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Dalam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi. Ya. Dalam riwayat kaifa nusalli alaika fi salatina. Jadi tambahan ini dapat menentukan bahawa tempat selawat kepada Nabi ni dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Ke zaman Nabi ke dia zaman tasyrik, hukum tu dia bertambah mengikut keadaan. Itu mari sekaligus. Cuma tahiyat pertama itu mengikut hadis Ibnu Mas'ud dalam Ahmad. Sebab Imam Ahmad pergi riwayat Ibnu Mas'ud tu. Summa in kana fi wasati salah nahadha hina yafrugu min tashahhudihi. Tapi kalau akhir semaya dia doa lepas tasyahud. Cuma mazhab Syafi'i, tersilapnya dalam kitab Syafi'i lah, dalam kitab ulama Syafi'iyah ni, selawat kepada Nabi dalam tasyahud yang pertama setakat Allahumma salli ala Muhammad. Tu je. Wa ali Muhammad tu. Tersilapnya dalam kitab Al-Aham. Tidak wajib. Dia setakat Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu bangun. Sebab itulah email kita ni dia dipanjang maya. Bukan tasbih panjang tapi banyak lah. Tambah situ, tambah sini. Boleh kau akad takbir maya tu baca qul a'udzu birabbin nas dulu. Pada iftitah Nabi ajar tu ke dia. Tempat isti'azah. Tempat isti'azah di mana? Sebelum Fatihah. Dalam semaya bukan sebelum takbir. Wassalamu kama qad alimtum, salam kepada aku tu seperti mana kamu tahulah. Maknanya telah diajar kepada sahabat ni at-tahiyyat, tasyahud, salam kepada Nabi. Kemudian ada perintah baru ni Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu a'lam.